Di sebalik kehijauan hutan tropika, ada satu krisis yang kita tidak nampak, tapi kesannya dirasai seluruh dunia. Ini bukan kebakaran biasa, ini adalah pembakaran tanah gambut. Apakah puncanya? Apakah kesannya? Dan apa yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikannya berasaskan data? Tiga masalah utama sedang berlaku. Pertama, peningkatan kebakaran. Tanah gambut yang kering jadi umpama span penuh petrol. Sekali terbakar, ia boleh merebak berminggu-minggu di bawah tanah. Kedua, jerebu rentas sempadan. Asap tebal menutup langit, mengganggu pernafasan dan ekonomi. Ketiga, pelepasan karbon dioksida. 1 hektar tanah gambut terbakar boleh lepaskan karbon setara 20 tahun pelepasan kereta. Ini menyebabkan krisis iklim semakin teruk. Kesan kepada hutan, haiwan, manusia dan perubahan iklim, iaitu jerebu menyebabkan manusia dan haiwan terjejas. Meningkatnya pelepasan karbon dioksida dari tanah terbakar. Banjir dan kemarau melampau menyebabkan haiwan terpinggir. Kehilangan habitat, terutama spesies haiwan terancam seperti tapir dan enggang. Dan peningkatan kawasan tanah gambut kering di Malaysia menggugat ekonomi negara. Ini dapat dilihat perbandingan sebelum dan selepas alam sekitar kita setelah aktiviti pembakaran tanah gambut berlaku. Tapi ada harapan dan penyelesaiannya ada 3. Solusi pertama, revetting dan sekatan parit. Aktiviti membasahkan semula tanah gambut. Tanah menjadi basah dan tidak terbakar lagi. Solusi kedua, teknologi. Satelit dan AI kini pantau titik panas 24 jam. Boleh kesan kebakaran sebelum merebak. Solusi ketiga, komuniti. Petani dan penduduk tempatan jadi barisan hadapan. Mereka jaga, mereka pantau dan mereka pulihkan. Temu Bual 1, Encik Asri Mat Deris, Pegawai Operasi Memadam Kebakaran di Bacok, Kelantan. Selagi kemarau ini berpanjangan, itulah kami pihak Satuan Bomba Sukarela Dr. Kulumus berusaha untuk mencegah kebakaran daripada merebak. Dan harapannya sekiranya berlaku kebakaran lagi, kami mohon daripada pihak agensi untuk membantu kami. Temu Bual 2, Orang Awam, Encik Zuhaidi Omar, penduduk kampung yang terkesan dengan pembakaran tanah gambut. Kerana terbakarnya ke kebun sawit dan kebun getah, dan oleh kerana asap juga pun boleh menjejak jadi kepada penduduk, terutama sekali kanak-kanak kecil dengan asap yang kuat. Pembakaran tanah gambut, ia bukan sekadar api. Ia adalah krisis senyap ekosistem tropika. Ianya memberi impak terhadap matlamat pembangunan mampan SDG yang merangkumi SDG 3, 6, 11, 13 dan 15. Menerusi SDG 3, asap jerebu serang paru-paru kita, asma, penyakit jantung, terutama kanak-kanak dan warga emas. Dalam SDG 6, tanah gambut rosak, fungsi simpan air hilang, banjir dan kemarau makin teruk. SDG 11, jerebu tutup langit bandar, sekolah tutup, ekonomi lumpuh, kualiti hidup jatuh. Selusuri SDG 13, 1 hektar terbakar, lepaskan karbon setara 5,000 kereta. Iklim kita makin panas. Dan akhir sekali SDG 15, hutan musnah, burung enggang, orang utan, harimau dan tapir hilang rumah. Biodiversity pupus secara senyap-senyap.
Di sini jelaslah bahawa 5 SDG terjejas disebabkan oleh satu punca. Maka bertindaklah hari ini sebelum terlambat. Tanah gambut bukan sekadar tanah. Ia paru-paru bumi. Bila ia terbakar, kita semua merasainya. Masa untuk bertindak adalah sekarang. Selamatkan gambut, selamatkan bumi kita.